Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, para pelajar akan belajar tentang panduan ringkas bagaimana menulis pengenalan laporan penyelidikan yang baik. Pengenalan adalah sangat mustahab. Jika pengenalan dapat ditulis dengan baik, ia akan meyakinkan pembaca. Pengenalan yang baik juga akan menjadikan sesuatu laporan itu menarik. Oleh itu, dalam sesi ini, para pelajar akan belajar bagaimanakah menulis pengenalan. Mengapa topik ini penting? Hal ini kerana kebanyakan penulis, terutama yang masih bertatih, tidak dapat menulis pengenalan dengan baik. Hal ini kerana tidak semua orang yang menulis laporan penyelidikan faham bagaimana dan apakah yang perlu ditulis dalam pengenalan. Jadi, untuk sesi kali ini, para pelajar akan belajar bagaimanakah caranya menulis pengenalan dengan baik. Okey. Pertama kita belajar apakah itu tujuan? Apakah tujuan pengenalan ditulis? Pertama, pengenalan ini ditulis supaya dapat memberi gambaran awal kepada orang yang ingin membaca penyelidikan. Apabila mereka membaca pengenalan, mereka akan dapat menggambarkan atau memahami apakah konteks dan juga apakah kepentingan kajian. Di dalam pengenalan, akan dinyatakan mengapa kajian ini penting dilaksanakan. Oleh itu, apabila seseorang membaca pengenalan, pembaca akan boleh menghayati dan seterusnya memahami apakah kajian yang dilakukan itu penting ataupun tidak. Seterusnya, pengenalan ini adalah setting kepada sesuatu penyelidikan. Ia memberi penerangan kepada pembaca tentang fokus penyelidikan serta isu yang dikaji. Melalui pembacaan kepada pengenalan, seseorang pembaca boleh faham bahawa mengapa kajian ini perlu dibuat. Oleh itu, sebagai seorang penulis kepada laporan penyelidikan, para pelajar mestilah menyediakan satu esei dalam bahagian pengenalan untuk menjawab soalan mengapa kajian ini perlu dibuat. Apakah signifikannya kajian ini? Apakah kepentingannya kajian ini? Apakah manfaatnya kajian ini? Okey. Jadi, ini adalah struktur asas untuk menulis pengenalan yang baik. Kita bermula dengan penyataan yang umum, kemudian jadi lebih sempit kepada penyataan yang khusus tentang isu dan masalah kajian. Kemudian kita nyatakan apakah wujud jurang dalam literatur ataupun jurang pengetahuan dalam literatur yang memerlukan keperluan kajian lanjut dilakukan. Seterusnya, kita nyatakan sepintas lalu tujuan kajian dijalankan secara ringkas. Oleh itu, struktur asas bagi pengenalan yang baik ialah bermula daripada umum kepada khusus. Kita akan lihat contoh. Apakah yang dimaksudkan bermula daripada umum kepada khusus? Okey. Contohnya adalah kita bermula dengan konteks yang besar, konteks yang luas. Contohnya, kita ingin mengkaji tentang prestasi perniagaan kecil dan sederhana. Jadi kita bermula dengan konteks yang luas. Apakah kepentingan perusahaan kecil dan sederhana ini kepada ekonomi, kepada sektor pekerjaan, kepada penjanaan pendapatan negara? Kita mulakan daripada yang besar. Kemudian kita pergi kepada yang spesifik. Apakah isu semasa tentang perusahaan kecil dan sederhana ini? Misalnya, perusahaan kecil dan sederhana berhadapan dengan cabaran teknologi, berhadapan dengan cabaran prestasi kerja, berhadapan dengan prestasi keuntungan yang merosot. Kemudian kita pergi pada rujukan untuk menyokong isu ini. Maka kita akan membuat citation kepada artikel-artikel jurnal. Ataupun boleh juga dalam pengenalan ini citation kepada laporan surat khabar dan sebagainya. Di pengenalan ini, tolong jangan letakkan definisi. Contoh definisi kerja ialah, mengikut Kamus Dewan, definisi organisasi ialah. Dalam pengenalan, elakkan menulis definisi. Jadi pengenalan ini harus ditulis secara perjalanan alirannya yang logik dan bersambung daripada umum kepada lebih spesifik, kemudian lebih khusus, kemudian masukkan bukti penyataan yang menyokong kepada fakta-fakta penerangan tersebut. Okey, sebagai contoh, ini contoh ayat pengenalan.
Perniagaan semakin bergantung kepada teknologi digital. Ini umum kan? Okey. Kemudian kita khusus, namun kesan sebenar teknologi terhadap prestasi PKS masih tidak jelas. Ini lebih spesifik daripada teknologi digital. Sekarang kita khusus teknologi digital dalam kalangan PKS. Kemudian kita masuk kepada bukti-bukti. Kajian terdahulu menunjukkan dapatan yang bercampur. Ini contoh sahaja, tapi dalam penulisan anda kena letakkan kajian terdahulu itu kajian mana. Misalnya kajian Ali, kajian Abu, kajian Siti. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji, untuk menggambarkan kepentingan kajian yang akan dilakukan. Okey, jadi kembangkan sahaja contoh struktur ayat seperti ini kepada 2 atau 3 perenggan dalam pengenalan anda untuk mengukuhkan pengenalan anda dan memberitahu pembaca bahawa kajian anda adalah sesuatu kajian yang penting. Okey. Oleh itu, untuk menulis sebuah pengenalan yang baik bagi sebuah laporan penyelidikan, ia mesti jelas. Guna ayat yang ringkas sahaja, tak mengapa. Tidak perlu tulis ayat panjang-panjang, tulis ayat yang ringkas, tetapi mestilah berdasarkan fakta dan saintifik. Maksudnya jangan meleret-leret. Okey, tulis yang tepat sahaja dan berdasarkan fakta untuk menggambarkan kajian itu penting dan untuk membolehkan pembaca mengaitkan latar belakang kajian dengan objektif kajian yang akan ditulis kemudian. Pengenalan ini penting. Jika pengenalan ini menarik, meyakinkan dan pembaca apabila dia baca, dia rasa bahawa kajian ini sesuatu yang signifikan dan penting untuk dikaji, maka anda sebenarnya telah berjaya menulis pengenalan yang baik. Sekian, terima kasih.